kat lapang dia tu. Wow. This is ramai. So this is what okay, I just make up. Lepas tu, I tak mandi, ramai orang. Kalau tak ramai pun macam tak mandi. Nak kemas beg sebab kita nak kena check out pukul 12. Lepas tu pergi ke tempat lain pula. Dekat sini juga sebenarnya, dari sini je. Sebab kat sini kan dah penuh. So dapat booking untuk 1 malam je. So tengoklah pergi mana-mana ke sekejap. Sebab kita nak kena check in balik dekat tempat yang baru tu jam 2.30 petang insyaAllah. Okay. Okay, I dah siap. I tak mandi pun. Diorang je. Sekarang kita nak kemas barang semua. Kita nak kena check out. Lepas tu tengoklah. Lepas tu mandi. Tapi aktiviti kita yang macam full tu insyaAllah esok. Mungkin esok kita akan pergi satu tempat. Aku nak tahu ke? Tunggu. Okay, jom. I tengok outfit I. Macam tak belanja ke tukar balik pakai biasa je. Okay. Hai. Sayang kita nak kopi lah. Tapi tak tahu nak buat macam mana. Mesti kena letak air belakang ni. Sebab Okay, kita isi air. Now pasang plug. Okay. Ada ristretto dengan fortissimo lungo. So you okay, masuk. Ni you push. Kuat-kuat. Pilih. Super cik. Kedekut betul. Alright, and then kita tambah sikit air. Saya pekat banyak. Sementara nak check out tunggu beg ni, kita buat kuku. So kita dah nak check out. Okay, nah. Plus guys, kita dah nak check out. Bye, saya nak check out. Dadah, bye-bye. Bye-bye. Ingat tahu korang room 112. Kita nak pergi. Bye-bye room. Bye, jumpa lagi. Bye. Bye. Tidak. Sekarang kita kat lobby dan nak balik. Kita nak pergi kedai baru. Dekat tu. Punya kedai baju. Semua baju ni besar-besar. Saya kita kat mana? Starbucks. This is mine. Mesti dah bisa ambil-ambil. Anak turun aku yang ada jerawat yang menyebut perang Perancis. Maisha Junior A. Orang junior. Muka terpaksa potong ke? Macam mana nak potong ya? Saya tunggu orang nak check in.
Assalamualaikum. Wow, so this is the room. Kita look belah kanan lah. Ni toilet. And it combine with this room. And the wardrobe. Extra pillow. Okay, macam biasa. You boleh keluar. Okay, dia kita tengok view je kat luar. Okay. Ni kitchen dia. View dia. Wah, Masya Allah. Sofa dia best lah. Yes. Dia sofa bed kot. Okay. Dia akan nanti sediakan lah sabun. Make sure korang tanya dulu. So, dia ada dryer. Washing machine. And then, ni master bedroom. Toilet juga. Wah, best. Okay. Toilet dia macam ni. Berpeluh muka air. And then macam biasa juga boleh keluar. So kita keluar ikut ruang tamu. Nak tengok kat luar. Sini ruang tamu dia. Bismillah. So this is the view. Ni view belakang. Okay. Kita ada masjid. Rumahan orang. Okay. This is the best part. Gitu. Yeah. Woohoo. Sebelah ni rumah orang lah. Okay. So insyaAllah petang kita akan jalan kat sini. Okay. I like. Itu dia. I suka. Best view dia. So lepas ni kita nak cuba jalan-jalan pergi tengok kambing. Tangan dia. Ni dia dah sampai ke ni? Dia nak turun situ. Dah sampai dah. Mana dia bawa masuk ke atas? Okay, so now kita dah sampai. Alhamdulillah orang tak ramai. Binatang tengah menunggu kami. Oh, lo comel sayang. Alah comelnya. Awak muka gitu. Comelnya. Sangat Masya. Alah. Oi. Ni pegang tu. Tahu. Saya sini. Hai. Nampak pegang kita. Kenapa dekat dia tu ada daun abang? Dia prince lah. Yelah. Ni anak besar. Bye-bye. Wah, dia buat macam kafe dalam ni. Itu tak ada sebelah atas. Tu. Tempat makan. Wah. Tak itu. Dia letak dah. Hari tu Kak Aisyah datang. Hampa ingat tak? Tak boleh bangun tu. Mana yang tak boleh bangun itu? Betul lusak. Ica nanti. Oh, big kau. Ingat tak hari tu kami main? Kau ingat tak? Oi, ni bag eh. Bye bye. Kawan-kawan Mika Air panggil dah. Beg tu. Apa tu? Nampak menakan. Oh, lucu Aina. Bye-bye. Dipanggil Mai. Mak ni mak hari ni. Ya. Hari tu je. Woi, beri pegang abang bau tangan tu. Nanti bau tangan. Memang ni. Dia pijak ada tai kambing di situ. Untuk makan nasi. Ha. Jangan abang. Comelnya. Awak boleh keluar lah awak. Ya, okey. Tumbuk kan? Ya, abang. Alhamdulillah. Mata dia. Macam. Wow, rambut hang. Comelnya sayang tu. Comelnya sayang. Ini. Namanya comel. Itu lah yang selalu berlaku dekat dalam good susu ni paket tu kan? Sayang comel. Pop dia lompat kat atas. Dia tunggu makanan ni. Kau ni pegang tak suka. Comelnya. Kenapa? Rumah pandai jaga kambing. Comelnya.
Itulah pengembali kambing. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Apa? Dia panggil korang. Yang awak dah tengok. Nama awak apa? Zulaika? Tag on. Okay, so sekarang ni kita nak naik atas ni. Okay, kita nak jumpa dia orang ni. Kita naik. Okay. Ya, mak datang nak. Mak datang. Ya sayang. Oh. Wah, anak-anakku. Wah. Dah bertahun mak tak jumpa nak. Sihat. Comelnya. Dulu dah datang dah. Nanti saya upload video tu. Tapi saya tak turun. Ica datang dia bawa turun. Ni kakak. Ingat tak dulu? Dia boleh masuk jenis sebelah. Korang datang macam datang. Eca ada bau-bau. Untuk makan nasi. Ha, datang. Hati juga tak tahu. Iya, dia dating ni. Ha. Kaki dia. Tengok kaki dia guys. Ini burung. Oh, so cute. Tu mak. Wah, cantiknya kaki dia, masya-Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahmad Bilal. Pak Habak. Kau ingat tak kami? Dia bang taruh kutu apa Ahmad. Tu ada sen dia. Tak takut nak usah ini. Dia tanya. Dia kata apa nak twist ke? Kita dekat KFC. Mana tempatnya? KFC. So kita makan kat KFC balik pulau. Kan balik pulau kan? Balik pulau. So sekarang kita dekat KFC balik pulau. Dekat KFC balik pulau. Ni tempat baru kot. Tak nak pergi. Mesti kat luar tu kau nampak dia nak naik ke bendera. Okay. Chicken nugget. Maksudnya apa? Minggu burger. Minggu burger. Salah bekal di sini betul. I punya ni. Okay, ini tak ada mayo. Okay, ni kita masuk kat sini counter. Tapi kat sini dia hanya ada burger-burger saja dan juga nugget. Semua french fries, ayam goreng semua tak ada stok. Dia kata stok tak sampai. So we don't know why. Kita kena stop sini. No idea. Dia tidur, kita punya dia. Dia tidur, kita tak beli baju kat dia. Kalau dia tak tidur, kita beli baju kat dia. Okay, kita nak cepat. Okay, kita sama. Baju kita pergi cepat tapi orang tak ramai. Baik orang tak ramai. Ni jual bantal-bantal dia kata ni. Betul tak? Dia cari kotoran. Ni bantal-bantal. Ni, naik ni. Tu. Balik. Tu kotoran. Yeay, jumpa dah. Thank you. Guys, I look macam makcik. Seriously. Oh god. Aku lihat kotoran. Nak cari baju ni tapi small. Tengah cari. Dekat Def aku entah aku tak tahu. Hi guys, beli baju. Lepas aku tahu. Nice. I tak pakai kad dah over limit. Hi guys. Aku dah spek. Baju over limit. Oh god. Sikit kereta tu naik belah sini. Ni mana sikit kereta dah balik nanti.
Ini apa tadi? Ada bola tu. Kecil je tangan ni. Tengah missing kain, tunggu nak kering. Berasa banyak lagi. Saya nak makan. Tak makan di sini.